Sebagai pengguna Android yang kali pertama menggunakan iPhone, saya rasa saya dah syok guna iPhone 17 ni. Kalau korang tengok siri iPhone 17 kali ni, berdasarkan pemerhatian saya, iPhone 17 Pro, Pro Max dengan iPhone Air banyak dapat perhatian orang. Tapi yang base model ni, dia macam dia nak tirikan, kurang dapat perhatian. Padahal model asas iPhone 17 ni ialah yang paling berbaloi lah saya rasa antara ketiga-tiga siri iPhone 17 tu. Ok, macam biasa kita mulakan dengan rekaan pada iPhone 17 ni. Dan macam korang tengok, dia memang tak ada beza pun dengan iPhone 16 sebelum ni. Dia masih lagi menggunakan kamera yang diletakkan secara berdegap macam ni. Tapi sebenarnya untuk saya ni bukanlah macam masalah yang besar pun ataupun deal breaker, sebab rekaan dia ni masih lagi nampak minimal dan nampak kemas je lah. Tapi itulah, kalau korang beli iPhone 17 ni, orang mungkin tak tahu pun korang beli iPhone 17 ke iPhone 16 yang lama tu. Kaca pada bahagian depan dan juga belakang ni menggunakan ceramic shield 2. So dia jadi lebih tahan lasak lah kat sini. Satu lagi plus point ialah dia punya kemasan matte kat belakang ni. Memang susah sangat nak melekat cap jari tu. Feeling pegang phone ni dekat dalam tangan pun rasa selesa dan rasa mahal je. Masih lagi korang dapat rasa premium dia tu. So senang kata, rekaan pada iPhone 17 ni nampak ringkas tapi dia masih lagi solid. Ok, kita bergerak ke bahagian skrin. Yang ni best ni saya nak cerita kat korang ni. Bahagian skrin ni lah saya rasa yang paling banyak iPhone 17 ni dapat upgrade yang baru. Panel skrin dia masih lagi sama macam dia punya abang-abang tu, iPhone Air dengan iPhone 17 Pro, Pro Max tu. Dia guna Super Retina XDR dengan panel OLED. Lepas tu ada Dolby Vision dan juga HDR10+. Saiz dia pula agak berbeza dengan base model iPhone 16 dulu. Kalau base model iPhone 16 dulu dia pakai 6.1 inci seingat saya. Tapi dekat iPhone 17 ni dia dah naikkan sikit kepada 6.3 inci. Saya rasa okey je lagi saiz ni, masih lagi rasa compact dan sedap untuk pakai. Tapi apa yang paling menarik? Apa yang paling menarik ialah first time ever iPhone base model ni dapat promotion 120Hz. So dia tak lagi dianaktirikan macam model-model yang lepas. So korang pun dah boleh dapat 120Hz dekat base model sekarang. Jadi pengalaman scroll kat skrin ni memang lagi best dan lagi lancar. Brightness pun dia dah dapat upgrade kepada 3000 nit max brightness. Lepas tu satu lagi benda yang saya suka dekat skrin iPhone 17 ni ialah dia punya bezel. Bezel dia agak nipis kalau nak dibandingkan dengan Pixel 10 yang saya baru ulas tu. So skrin dia ni memang saya tak ada apa-apa isu yang besar pun lah. Lagipun dah dapat 120Hz, ada 3000 nit max brightness. Dah memang cukup okey dah untuk penggunaan seharian saya. Macam korang tahu, iPhone 17 ni ialah base model dia. So mestilah dia pakai chip yang agak kurang berkuasa berbanding dengan model Pro dan juga iPhone Air tu. Dekat dalam ni ada chip A19 yang terbaru daripada Apple juga. Lepas tu dia pakai RAM 8GB dengan storan NVMe. Prestasi chip ni secara keseluruhannya memang masih lagi lancar. Dia punya skor penanda aras pun masih lagi dalam level-level mercu. Dan satu benda yang saya perasan dan agak menarik ialah, sebab ni first time saya pakai iPhone kan, saya suka dengan dia punya RAM management. Saya rasa tak pernah macam lag langsung pun walaupun dia pakai 8GB RAM. Kalau main game yang berat-berat macam Car X Street ke Genshin ke, dia boleh lagi mainkan, tapi dia akan panas sikit lah sebab dia tak ada vapor chamber macam dekat model Pro tu. Tapi panas dia ni panas yang manageable lah. Dia bukan yang panas tahap panas sangat sampai tak boleh pegang phone. Kalau game-game biasa macam Mobile Legends tu, dia boleh je mainkan dengan ketapan grafik yang paling tinggi pun tak ada masalah dia nak run game tu. Lepas tu kita pergi dekat bahagian kamera pula. Dekat bahagian kamera pun iPhone 17 ni dapat upgrade sikit, di mana dekat lensa utama dia masih lagi pakai 48MP. Tapi dekat ultra wide pun dia pakai 48MP juga untuk kali ni. So dengan kedua-dua lensa ni dah pakai 48MP, hasil gambar dia memang nampak lebih kurang sama dan konsisten je lah. Gambar nampak lebih ke arah warna natural, biasalah gambar warna iPhone kan. Detail pun masih lagi ada dan warna pun tidak terlalu pekat. Sejujurnya saya kurang gemas sikit hasil gambar daripada iPhone 17 ni. Dia bukan teruk ke apa, cuma saya tak suka dia punya penghasilan warna je lah yang terlalu natural dan memang betul-betul nampak identiti iPhone lah kat situ. So untuk saya, kalau saya lepas ambil gambar tu, saya mungkin akan edit sikit gambar tu bagi ikut cita rasa saya sendiri.
Lepas tu yang terbaru lagi dekat kamera iPhone 17 ni ialah dia punya kamera swafoto yang kini pakai 18 megapiksel dengan sensor yang terbaru iaitu sensor petak. So dengan penggunaan sensor yang baru ni, korang boleh dapat ciri center stage yang sama macam dekat MacBook tu. Lepas tu dengan sensor baru dekat kamera swafoto ni, korang tak payah pusing-pusingkan telefon dah untuk ambil gambar dalam mode landscape. Korang just biar je macam ni, lepas tu tukar mode tu kepada landscape. Lepas ni lebih senang lah korang nak ambil video ke nak ambil gambar dengan mode landscape tu. Tak payah nak pusing-pusingkan telefon dah. Macam dekat awal video tadi saya cakap saya first time pakai iPhone, dan ini first time jugalah saya try sistem operasi iOS. So lepas korang buka kotak je, lepas terus on iPhone 17 ni, korang memang dah dapat iOS 26 yang terbaru tu lah. Daripada iOS 26 ni memang nampak moden dan nampak lebih segar lagi dengan dia punya antara muka yang terbaru iaitu Liquid Glass. Saya sendiri pun excited juga nak try Liquid Glass tu. Cumanya dia punya excitement tu tak lama lah, sebab dia punya excitement tu macam awal-awal pakai tu rasa best, tapi bila dah lama-lama macam seminggu tu macam dah rasa biasa je. Lepas tu saya ada try juga Apple Intelligence, tapi saya rasa macam agak bosan lah sebenarnya, sebab saya rasa AI lain macam dekat Gemini ke ataupun Galaxy AI ke lagi best dan lagi berfungsi. Sampai dekat satu tahap saya terus download je apps Gemini dekat dalam iPhone ni dan pakai Gemini tu je. Okay, yang terakhir kita cakap pula pasal dia punya bateri pada iPhone 17 ni. So macam biasa Apple memang tak akan dendahkan dia punya kapasiti bateri sebenar dalam iPhone ni macam dekat dalam video official dia ke dekat dalam website ataupun masa dekat Apple event hari tu. Kapasiti bateri sebenar yang ada dalam ni ialah 3692 mAh. Memang nampak macam kecil, tapi disebabkan penggunaan A19 ni, dia punya power management tu sangat-sangatlah bagus, di mana saya boleh dapat screen on time sekitar 8 jam sehari. Pengecasan sekarang pun dah makin laju dan meningkat kepada 40 watt. Dengar tu pixel. So masa pengecasan tu tak adalah lama macam model-model yang lepas. Dan last sekali macam biasa dia masih lagi ada Qi2 wireless charging 25W dengan MagSafe. Secara keseluruhannya iPhone 17 ni ialah iPhone base model yang paling lengkap saya rasa setakat ni. Macam korang finally dah dapat screen 120Hz, chip A19 pun yang dah makin power. Lepas tu kamera dia pun masih lagi boleh digunakan dan ketahanan bateri dia pun agak impresif untuk kapasiti yang agak kecil. iPhone 17 ni dijual pada harga permulaan RM3,999 untuk model 256GB. Saya memang sarankan iPhone 17 ni kalau korang tak perlukan ciri-ciri tambahan macam chip A19 Pro yang lebih berkuasa, lepas tu ada vapor chamber, kamera telefoto dan juga ciri-ciri tambahan dekat bahagian kamera tu yang mungkin korang sendiri pun tak pakai. Jadi iPhone 17 ni memang dah cukup lengkap untuk kegunaan seharian korang. Jadi sekian itu saja daripada saya Abzari untuk iPhone 17 ni, dan saya akan jumpa korang dekat dalam video yang seterusnya. Bye bye.